tadi memang dia minta. Memang dia cakap cakap tak tahu.
Hello, hai. Assalamualaikum. Hari ni 21 hari bulan. Sebenarnya aku ada plan ataupun majlis nak kena pergi, iaitu majlis kawan aku. Dia baru beli rumah, so dia nak buat kenduri doa selamat macam tu. So dia invite lah aku dengan satu geng aku lah, kawan-kawan aku kat HDN tu. Tetapi sekarang ni masalah aku seorang je pergi. Aku seorang je pergi. Yang lain semua ada event masing-masing lah, adalah hal masing-masing. And then aku seorang je pergi. Suami aku pun tak dapat nak pergi sebab dia penat. Semalam kena melayan aku mandi swimming pool, mandi laut apa semua tu kan. So hari ni dia dah penat. Petang kan dia kerja rushing pula. So I'm like, I go alone. Am I that miserable? Actually macam tak nak pergi, tapi like kesian dekat kawan aku tu. Tapi like mesti ramai orang pergi, saudara mara dia semua mesti ada. Jiran ke apa ke kan. Kau ni lah jiran ke apa ke. Tapi macam aku nak jumpa dia juga, tapi macam-macam. Tapi aku dah bawa mak aku pun. Aku waste 45 minit perjalanan. Oh, lamanya 45 minit perjalanan. So I'm like 45 minit perjalanan, pergi balik dah nak dekat 2 jam. Betul tak? Dekat 2 jam. So aku like decided macam tak nak pergi. Tapi aku still nak pergi Mr. DIY ni sebab nak cari hadiah. Pesan macam ramai ni. Parking kat luar macam-macam ni. Ada konvo kot. Ada konvo rasanya. Ada convocation dekat sini. So aku rasa macam aku tak dapat nak pergi juga sebab perjalanan dia sangat jauh, 45 minit. Aku nak kena rushing apa benda semua. Patutnya aku pergi pukul 12 tadi, tapi aku ada hal tadi dengan suami aku pukul 12. Lepas tu dah delay. Dah pukul 2. Kau ni lagi pukul 4 aku nak kena balik dah. Ya Allah, rushing aku. Tak yalah. Mungkin aku tak pergilah kot. Mungkin. Tapi sekarang ni aku nak pergi CS, nak pergi cari standby hadiah in case aku nak pergilah. Sekarang ni semuanya atas aku. Aku nak pergi ke tak pergi ke atas aku. Macam tu. So bye bye. Kita nak siap parking. Bye. Korang tahu tak sudahnya apa? Sudahnya aku tak pergi. Aku tak pergi pun rumah Dira. So sorry Dira, I'm so sorry. I cannot go lah. Dira, if you're watching this, I'm so sorry. I love you, but I hope kita boleh berkumpul lagi dekat rumah baru Dira, ramai-ramai, kita saja. And then kita buat potluck lah supaya tak susahkan Dira, okay? Kita buat potluck, okay? But not today. I'm so sorry. So sorry Dira. Hi, sorry order. Nak redeem daripada apps. Okey, nombor 560 okey 802. 802. Ayam dia spicy ni pula. Ayam dia spicy. Kalau ada tight lebihkan tight. Okey, saya terima. Okey, air coke saja. Air coke lagi. Okey, lepas tu nak lagi satu set ayam goreng 2 pieces. Okey. Original. Air dia apa? Air coke juga. Air coke juga. Lepas tu sama jugalah, lebihkan tight jugalah. Alright, boleh saya terima lagi. Ada tambahan lain? Yang free ayam RM5 ayam tenders tu valid lagi ke? Valid lagi. Bolehlah add on yang RM5 ayam tenders ni. Spicy ke regular? Spicy. Spicy lagi. Sos dia boleh pilih ke macam mana? Boleh. Ranch sauce, sour cream, barbecue, sweet sour. Nak ranch sauce?
French sauce. Ada tambahan lain? Tak ada, tu saja. Boleh ke kata 137? Di mana dia? Yup. Yang tenders dia. Hai semua, Assalamualaikum. Okey ke semua. Hari ni kita baru pergi ke CS dan juga berbagai tempat lah untuk membeli belah mixui. Okay, this is ice cream Toffel hazelnut latte. RM5.50 ada aiskrim guys. Taco boy. Sekarang nak tengok rupa dia macam mana. Harga dia RM6.50. Not bad. This is taco beef birria. Apa benda birria tak? Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya ada cheese, daging dan juga bawang Holland. Craving Big Apple je. Tapi kita beli taco sebab kedai baru. Twister apa? Strawberry. Itulah kita masak untuk suami kita.